saya kecil mani, kaki dia kena potong. Tak ada, boleh kena air. Bagaimana cara berwuduk yang betul? Potong kaki kat ni. Tengok potong kat mana. Jika dipotong itu masih tinggal bahagian yang wajib dalam basuh ketika wuduk, maka wajiblah basuh bakinya. Tapi kalau basuh itu lebih daripada anggota wajib, tak wajib basuh dah. Allah kata wa arjulakum ilal ka'bain, wajib membasuh kakimu daripada ujung jari sampai ke 2 buku lali. Buku lali kita ni 2. Belah nisa buku lali di kaki. Faham tak ke? Tahu tak apa dia panggil buku lali? Tahu tak? Apa dia panggil buku lali? Sebab kalau kita duk perhati ke dia, jangan kelip mata. Balik karang buat, kita tengok, jangan kelip. Jadi lali jadi. Kita lah. Faham? Buku lali. Nah, orang tua-tua. Ni lebong, apa lebong caklah. Dah. Jadi potong, katakan potong sini. Ni ada lagi. Wajiblah basuh hak baki. Potong kat keting dah atas pada buku lali. Dah wajib basuh. Cuma hak kata tunggu ni basuh juga tu sunat, bukan hak kata. Bukan wajib dah. Faham?